ada dekat ruangan komen, dia tanya kalau gigi kekal tumbuh di belakang gigi susu, ada tak possible untuk gigi kekal tu masuk dalam barisan alignment? Maksudnya kekal jadi tersusun. Jawapan dia adalah selagi you tak cabut gigi susu tu, lagi lambat ataupun lagi kurang risiko gigi tu nak align balik. Jadi kalau gigi kekal dah tumbuh berlapis dengan gigi susu, terutamanya dekat bahagian depan, okay? Kita nasihatkan untuk cepat-cepat cabut gigi susu tersebut supaya gigi kekal boleh ke hadapan dan memenuhi ruang tersebut. So kalau let's say buat cara macam tu, yes, gigi kekal akan jadi align. Jadi conclusionnya, kalau dah nampak gigi kekal mula tumbuh, kena cepat-cepat cabut gigi susu. Kalau tak cabut dan dibiarkan berlapis, higher chance gigi akan tumbuh berlapis dan memerlukan braces kemudian nanti. Kalau ada soalan lain, boleh tanya di ruangan komen. Kalau nak dapatkan rawatan gigi, boleh datang ke Stella Dental.